Selamat pagi, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Hari ini saya Cikgu Tan dari SMK Changlun dipertanggungjawabkan untuk membimbing murid-murid berkenaan dengan matematik tingkatan 3 bab 5, nisbah trigonometri. Seperti dalam di SKP 5.1, sinus atau kita dalam bahasa Inggeris selalu kita sebut sines, cosinus, cosines dan tangent bagi sudut tirus dalam segitiga bersudut tegak. Standard pembelajaran untuk hari ini 5.12, membuat dan menentusahakan conjecture tentang hubungan antara sudut tirus. Sudut tirus maksudnya sudut lebih kecil daripada 90 darjah, dan nisbah sisi segitiga bersudut tegak. Bersudut tegak bermaksud 90 darjah. Dan seterusnya mentakrifkan sinus ataupun sines, cosinus ataupun kita panggil cosines dan tangent. Okey, kita tengok gambar raja. Kita ingat semula pada segitiga bersudut tegak. Ada sisi pertentangan, ada sisi bersebelahan dan hipotenus. Dalam segitiga tegak, bersudut tegak, kita mula dengan sisi hipotenus. Sisi hipotenus adalah sisi yang bertentangan dengan sudut 90 darjah. Dan dia merupakan sisi yang paling panjang dalam satu segitiga bersudut tegak. Manakala sisi bertentangan, seperti sudut yang diberi, A darjah. Sudut yang diberi, sisi yang bertentangan itu adalah opposite, bertentangan ya, dengan sudut. Sisi yang bertentangan dengan sudut kita panggil sisi bertentangan. Dan yang tinggal, yang baki adalah sisi bersebelahan. Sisi bersebelahan sentiasa bersama sudut yang diberi dan sudut tegak. Jadi untuk kita nak memudahkan kita memahami konsep hipotenus, sudut bertentang, sisi bertentangan dengan sisi bersebelahan, kita labelkan hipotenus sebagai H, mula dengan huruf H. Sisi bertentangan kita mula dengan T, tentang T. Dan sisi bersebelahan kita labelkan sebagai S. Okey, kita teruskan. Okey, contoh. Apakah hubungan antara sudut tirus dan nisbah segitiga bersudut tegak? Sisi yang bertentangan dengan sudut tegak 90 darjah seperti kotak kecil yang terpapar dalam segitiga tegak ini adalah hipotenus. Kita tandakan, labelkan sebagai H. Manakala yang kedua, kita tengok sudut yang diberi, yang bertentangan dengan sudut yang diberi adalah sisi bertentangan. Sisi bertentangan kita label sebagai T. Manakala yang baki sisi yang belum dilabelkan, automatik dia akan jadi sisi bersebelahan, kita tanda sebagai S. Okey. Apa dia sinus? Sin. Sin adalah panjang sisi bertentangan per hipotenus. Okey, untuk mudahkan kita faham, kita gunakan keywords kata-kata saya tak hafal. Saya untuk S. Panjang bertentangan sebagai T. Tidak. Hipotenus kita tanda sebagai H, hafal. Saya tidak hafal. Okey, murid-murid ingat nah. Kata kunci saya tidak hafal. Jadi S sama T per sama dengan T per H. Saya tidak hafal. Kalau saya hafal K cosinus, sisi bersebelahan S per H. Kalau saya hafal, tentu tidak susah. Okey? Jadi murid-murid
untuk mengakhiri konsep sin, cosine, tangent berdasarkan sisi, kita gunakan kata kunci saya tak hafal. Kalau saya hafal, tentu tak susah. Sekian, terima kasih.